Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan tarawih kita Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa berkati dan Allah Ta'ala sentiasa rahmati, dan kemuncaknya kita akan bertemu dengan Lailatul Qadr insya-Allah. Untuk tazkirah pada malam ini, ambo akan huraikan beberapa ayat daripada surah yang kita sama-sama dengar daripada imam kita, iaitu surah Ghafir. Ayat yang akan dibaca dalam surah yang sama iaitu ayat daripada surah Ghafir ayat yang ke-39. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaum, innama hadhihi al-hayatud dunya mata' wa innal akhirah hiya darul qarar. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah yarzuquna fiha bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan, yakni untuk sementara waktu sahaja, dan sesungguhnya hari akhirat itulah sahaja negeri yang kekal. Sesiapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan jahat, maka ia tidak dibalas melainkan dengan kejahatan yang sebanding dengannya. Dan sesiapa yang mengerjakan amal soleh dari lelaki ataupun perempuan sedangkan ia beriman, maka mereka itu akan masuk syurga. Mereka beroleh rezeki di dalam syurga itu dengan tidak dihitung. Ayat ini insya-Allah kita akan dengar selepas pada ni dalam surah yang sama. Bagaimana dua ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya mereka sedar dan mereka memahami dan mengerti bahawasanya kehidupan di dunia ini sementara sahaja, bukan selama-lamanya kekal. Kita hidup di atas dunia ini, tetapi dunia ini hanya sementara, kerana kehidupan yang kekal adalah tidak lain tidak bukan hanya di akhirat kelak. Sebab itulah Nabi SAW pernah bersabda ketika mana para sahabat Nabi melihat Nabi SAW bangun daripada tidur. Apabila sahabat Nabi melihat Nabi bangun daripada tidur, Nabi beralaskan tikar. Nabi tidur atas tikar. Maka bila Nabi bangun daripada tidur, maka bekas di belakang Nabi, kesan daripada tikar tadi. Maka sahabat Nabi SAW kata, "Lawi takhazna laka wita'." Alangkah baiknya kalau kami bagi kepada kamu tilam. Moleknya kalau aku bagi kepadamu, wahai Rasulullah, tilam, supaya kamu boleh tidur atas tilam, tak bekas atas belakang ni. Maka Nabi SAW sebut, "Mali walid dunia." Mu tahu kedok hubungi gapo aku dengan dunia? "Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha." Aku dengan dunia ni ibarat karakibin, seorang pengembara, seorang musafir yang mana dia berteduh istadhalla tahta syajarah, dia berteduh di bawah pokok
pengembara, musafir yang berteduh di bawah pokok, thumma raha, untuk dia berehat sementara, wa tarakaha, dan dia akan pergi daripada pokok tersebut. Kita ni atas dunia lagu itulah ibarat. Dunia ini sementara tempat kita berehat, tempat kita untuk bercucuk tanam untuk akhirat kelak. Sebagaimana Nabi sebut, seorang musafir, seorang pengembara yang berhenti sebentar di bawah pokok untuk berteduh. Apabila hilangnya keletihan, maka dia akan keluar daripada pokok tersebut, bayangan tersebut, untuk meneruskan perjalanannya. Hadirin hadirat, muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita kena jadikan dunia ini sebagai tempat untuk kita menambahkan pahala dan juga ganjaran kita di akhirat kelak. Hidup kita bukan semata-mata untuk kesenangan dunia, bukan untuk kemewahan dunia, sehingga mana kita tinggalkan tanggungjawab kita terhadap Allah Ta'ala. Tinggalkan tanggungjawab kita, amanah kita terhadap agama. Benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima amila fih wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Rawahu Tirmizi. Nabi bersabda, la tazulu qadama abdin, anak kaki anak Adam, anak tapak kaki anak Adam ini, la tazul, tidak akan bergerak di akhirat kelak. Setiap daripada tapak kaki anak Adam ini di akhirat kelak, la tazul, tidak akan bergerak, sehingga mana mereka akan ditanya, yus'al. Kalau kita ngaji bahasa Arab, fi'ilun bina majhul, ditanya. Dia akan ditanya. Siapa ditanya? Ai Allah. Allah akan tanya anak Adam ini dengan 4 soalan. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Umur yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu, buat gapo? Semari tarawih ke dak? Baca Quran ke dak? Sedekah ke dak? Umur yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, kita habiskan ke mana? Yang kedua, wa an ilmihi fima amila fih. Ilmu yang kita belajar tiap-tiap malam ada tazkirah di antara 2 salat. Semalam ada ceramah Badar Al-Kubra. Ilmu yang kita belajar di sini, ilmu yang kita belajar di mana-mana, adakah kita amalkan ataupun tidak? Yang ketiga, wa an malihi fima min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Harta yang kita perolehi, duit yang kita perolehi daripada sumber yang mana, dan kita gunakan kepada perkara-perkara baik ataupun buruk. Dunia itulah duit yang kita dapat daripada sumber yang halal ataupun tidak, dan duit tadi, harta tadi, kita bagi kepada jalan kebaikan ataupun sebaliknya. Dan yang terakhir, wa an jismihi fima ablah, anggota badan kita, tangan kita, kaki kita, telinga kita, mata kita, lidah kita, kita gunakan ke mana? Sebagaimana surah yang kita baca pada malam Jumaat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di akhirat kelak Allah Ta'ala nakhtim, Allah Ta'ala kunci mulut kita, dan Allah Ta'ala benarkan tangan-tangan kita bercakap, dan kaki kita menjadi saksi ke manakah kita pergi. Ke masjid ke musola ke balasah ke mana. Semuanya akan disoal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah hadirin hadirat, muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, dunia ni mata', dunia ni adalah orang panggil kesenangan. Tetapi kesenangan itu kita mesti selang-seli dengan kebaikan, dengan pahala dan juga ganjaran. Rezeki menjadi kewajipan kepada kita untuk kita cari. Tapi jangan disebabkan kita galik cari rezeki, kita tinggal jemaah di masjid.
Kita tinggal tanggungjawab kita untuk belajar fardu ain. Kita tinggal tanggungjawab kita untuk belajar ilmu. Wal'iyazabillahi min zalik. Sekiranya perkara itu berlaku, maka kita akan mengundang bala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana ilmulah yang akan selamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Dan dengan ilmulah yang akan selamatkan kita daripada perkara-perkara buruk. Perancangan-perancangan musuh-musuh Islam untuk rosakkan orang Islam, untuk lemahkan umat Islam. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujri dhabbin lattaba'tumuhum. Qalu al-yahudu wan nasara qala faman, rawahu Tirmizi. La tattabi'unna. Kalau kita ngaji bahasa Arab ada dua lam taukid. Lam sebutir lepas nun taukid. Dua huruful taukid dalam satu kalimah menunjukkan kok mana-mana pun umat-umat yang terdahulu akan mengikut jejak langkah Yahudi dan juga Nasrani sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahasa Kelantan gak rapat ji lah. Rapat ji. Umat-umat terdahulu dan kamu akan ikut jejak langkah Yahudi dan juga Nasrani. Hatta law dakhalu fi hujri dhabbin lattaba'tumuhum. Kalulah Yahudi dan juga Nasrani ajak kamu masuk dalam lubang dhab. Oh, mesti ada dhab. Tempat kita tak ada dhab. Tempat kita ada bewok. Tapi mesti ada dhab. Dhab ni halal dimakan. Bewok haram. Jangan duk igak lah. Walaupun Yahudi dan juga Nasrani ajak kamu masuk lubang dhab, lattaba'tumuhum. Kamu akan ikut dia. Bayarlah tuan-tuan. Lubang bewok besar mana. Tapi bila Yahudi dan Nasrani panggil kamu, kamu teruk juga. Teruk juga. Maka sahabat tanya, adakah itu Yahudi dan juga Nasrani? Maka Nabi jawab, faman, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan juga Nasrani? Betul Allah Ta'ala kata, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kita ngaji bahasa Arab, lan ini maksudnya nafyu li ta'bid. Siapa khemat? Tidak, Yahudi dan juga Nasrani tidak akan redha kepada kamu ni siapa khemat. Bukan hari ni, lusa dak. Siapa kiamat? Nafyu li ta'bid, bukan lil muaqqad dak. Siapa mati? Yahudi dan juga Nasrani tidak akan redha dengan agama kamu kecuali kamu mengikut jejak langkah dia. Maka kita tengok depan kita bagaimana berjayanya Yahudi dan juga Nasrani memeningkan, memusingkan, memesongkan orang-orang Islam supaya galik dengan kemewahan dunia. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Nak kepada dunia, cinta kepada dunia. Siapa tak ada masa nak jemaah di masjid, tak ada masa nak berada dalam majlis ilmu, tak ada masa nak belajar fardu ain, tak ada masa nak belajar ilmu, akhir sekali galik dengan dunia. Galik dengan dunia menyebabkan macam-macam budaya songsang yang ada dalam kehidupan kita. Budaya hiburan yang melampau, budaya yang menormalisasikan orang panggil LGBT dan juga sebagainya sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat, yang mana mereka galik dengan dunia hiburan yang melampau dengan arti macam-macam, menyebabkan mereka kurang benci, taksir mari kepada majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah, tempat kita buat Madinah Ramadan, kita ambil daripada orang panggil tu email daripada Mesir, daripada luar negara, suruh mari sini supaya rakyat-rakyat Kelantan ni boleh dengar bacaan imam. Alhamdulillah, subhanallah, sedap baca itu imam. No ayatnya galik, kita duduk belakang dia. Kalau kita boleh faham, kita boleh tadabbur, kita boleh tafakur, maka semari tarawih ni kali 20 pun jelira molek. Sebab kita faham. Kerana apa? Kerana kita tahu kepentingan membaca Al-Quran bukan semata-mata kita baca, tetapi kita tadabbur dan juga tafakur. Kesimpulannya, dunia kena cari,
tetapi jadilah dunia ini sebagai jambatan untuk akhirat. Cari kemewahan dunia, tapi dengan cara yang betul, dengan cara yang halal. Dalam masa yang sama, kita gunakan dunia ini untuk akhirat, untuk pahala kita ke akhirat, bersedekah dan juga sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, Allah Ta'ala selamatkan keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita dan keluarga kita daripada manusia yang nak kepada dunia semata-mata dan mereka tinggal akhirat. Cukuplah sekadar dulu. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.